Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UMT Cita Warisan. Kami dari kumpulan 6 akan membuat pembentangan berdasarkan modul kepimpinan yang dipilih, iaitu Leadership Ethics. Tajuk pembentangan kami ialah model kepimpinan beretika dalam industri F&B berdasarkan maqasid syariah. Ia akan membincangkan isu kepimpinan yang dihadapi dalam industri makanan dan minuman serta bagaimana pendekatan maqasid syariah dapat menjadi panduan menyelesaikan masalah tersebut. Definisi ethical leadership dan maqasid syariah. Ethical leadership bermaksud gaya kepimpinan yang berasaskan kepada prinsip moral dan etika. Seorang pemimpin yang mengamalkan ethical leadership akan membuat keputusan dan bertindak berdasarkan apa yang betul, adil dan berintegriti serta memberi contoh teladan kepada orang bawahannya. Manakala maksud maqasid syariah merujuk kepada objektif utama syariah Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan ataupun maslahah manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia berasaskan 5 prinsip utama, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan menekankan aspek perlindungan dan keseimbangan dalam hukum Islam, maqasid syariah memastikan bahawa setiap peraturan yang ditetapkan membawa manfaat kepada individu dan masyarakat serta dapat mencegah kemudaratan. Konsep ini membantu memahami keadilan dalam undang-undang Islam serta bagaimana ia diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan mengaitkan kepimpinan beretika dengan maqasid syariah, kepimpinan bukan sahaja dilihat dari sudut profesional tetapi juga dari perspektif agama dan moral Islam. Ini membantu pemimpin membuat keputusan yang menjaga kepentingan umum, melindungi hak individu dan masyarakat serta mengelakkan kemudaratan. Dalam organisasi Islam, pendekatan ini memperkukuh tadbir urus, membina kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan kuasa. Seterusnya, industri makanan dan minuman kini berdepan 2 isu utama yang mencerminkan kelemahan dalam aspek kepimpinan. Pertama, berlakunya penipuan dalam penyediaan makanan, terutamanya dari aspek status halal yang diragui. Kedua, terdapat penindasan terhadap pekerja, termasuk pemberian gaji yang rendah serta waktu kerja yang melampau. Isu-isu ini menggambarkan kelemahan dalam kepimpinan beretika dan tanggungjawab sosial yang sepatutnya menjadi asas dalam pengurusan organisasi. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan aktiviti organisasi. Masalah yang dihadapi ini berkait rapat dengan perjalanan aktiviti harian organisasi. Antaranya ialah penipuan halal dan aktiviti operasi. Penipuan status halal berlaku apabila operasi pembelian bahan mentah dan pengeluaran makanan tidak dipantau secara teliti dan tidak mengikut piawaian syariah. Pemilihan pembekal yang tidak ditapis dengan ketat menyebabkan bahan mentah yang digunakan tidak mempunyai sijil halal atau tidak diketahui status halalnya. Pengabaian terhadap pemantauan halal ini mungkin berlaku kerana tekanan untuk mengurangkan kos atau mempercepatkan pengeluaran. Selain itu, penindasan pekerja dan pengurusan sumber manusia juga menjadi masalah. Penindasan pekerja timbul akibat struktur operasi yang meletakkan keuntungan sebagai matlamat utama tanpa mengambil kira kebajikan kaki tangan. Antara contoh yang menunjukkan penindasan ialah menetapkan waktu kerja yang panjang tanpa bayaran lebih masa dan memberikan gaji yang rendah berbanding beban kerja yang tinggi. Dalam jangka panjang, kesannya termasuk terhadap motivasi dan semangat kerja menurun sekaligus produktiviti menurun kerana bekerja dalam tekanan dan keletihan. Seterusnya ialah mengendalikan atau mengorganisasikan kepimpinan etika. Pertama adalah memimpin dengan keteladanan dan kejujuran. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya bercakap tentang nilai-nilai moral, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Pemimpin mesti menjadi contoh yang jujur dan berintegriti
menunjukkan sikap yang konsisten dengan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan dan hormat kepada orang lain. Ini membina kepercayaan dan kredibiliti di kalangan pengikut. Selain itu, mengutamakan perkhidmatan dan kepentingan bersama. Model kepimpinan etika memberi fokus kepada memberi manfaat kepada orang lain terlebih dahulu, bukan hanya diri sendiri. Pemimpin perlu berkhidmat untuk kesejahteraan pengikut dan komuniti, memastikan semua keputusan dan tindakan memberi kebaikan kepada semua pihak. Semua tindakan dan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin haruslah tidak mementingkan diri sendiri dan adil bagi semua pihak. Dan yang terakhir sekali adalah menggalakkan keadilan dan keterbukaan dalam komunikasi. Pemimpin perlu memastikan semua orang diperlakukan secara adil dan saksama. Dalam masa yang sama, dapat mengamalkan komunikasi yang terbuka dan telus supaya pengikut merasa dihargai dan terlibat dalam semua proses termasuk membuat keputusan. Dengan itu, idea dapat diusulkan oleh semua pihak serta dipertimbangkan untuk diguna pakai. Penterjemahan kepimpinan dalam maqasid syariah. Model kepimpinan beretika ini diterjemahkan dalam 5 komponen utama maqasid syariah. Yang pertama adalah Hifzuddin, yang bermaksud memelihara agama. Hifzuddin dilaksanakan dengan memastikan semua makanan mendapat pensijilan halal dan bebas daripada unsur haram. Yang kedua adalah Hifzun Nafs, iaitu bermaksud memelihara nyawa. Hifzun Nafs dilihat dalam usaha memastikan makanan bersih dan selamat. Yang ketiga adalah Hifzul Akal, yang bermaksud memelihara akal. Hifzul Akal dapat diterapkan dengan mencipta persekitaran kerja yang sihat agar mental pekerja tidak terganggu. Yang keempat adalah Hifzul Mal, yang bermaksud memelihara harta. Hifzul Mal diamalkan dengan memberi gaji yang adil kepada pekerja. Manakala yang terakhir adalah Hifzul Nas, yang bermaksud memelihara keturunan. Hifzul Nas merangkumi perlindungan terhadap kesihatan pelanggan dan kesejahteraan keluarga pekerja. Untuk menangani isu penipuan halal, organisasi boleh melaksanakan audit halal secara berkala, menubuhkan unit pemantauan syariah dalaman serta melibatkan pakar syariah dan wakil pengguna dalam proses pengesahan. Bagi isu penindasan pekerja, penyelesaian termasuk pelaksanaan struktur gaji yang adil, penetapan waktu kerja yang munasabah serta penyediaan saluran aduan yang telus dan berkesan. Di samping itu, pemimpin harus dilatih untuk mengamalkan pendekatan kepimpinan empati dan prihatin terhadap kebajikan pekerja. Antara inisiatif tambahan yang boleh dilaksanakan bagi memperkukuhkan tadbir urus berteraskan nilai Islam adalah memperkenalkan konsep kepimpinan ihsan, iaitu pemimpin yang menjalankan tugas dengan ikhlas dan bertanggungjawab walaupun tanpa pengawasan. Kepimpinan sebegini dapat membentuk budaya kerja berintegriti dan memberi contoh yang positif kepada warga organisasi. Selain itu, pemimpin wajar mengikuti latihan dalam etika Islam dan pengurusan halal yang bertujuan memastikan mereka memahami prinsip syariah dan mampu membuat keputusan yang adil dan beretika. Organisasi juga boleh melaksanakan sistem penilaian dalaman seperti indeks integriti bagi memantau tahap pematuhan syariah di setiap cawangan. Penilaian ini bukan sahaja menilai prestasi tetapi juga menilai moral dan etika yang diamalkan di tempat kerja. Di samping itu, program kebajikan pekerja seperti cuti khas spiritual, bonus etika dan sokongan kesihatan mental boleh diperkenalkan bagi meningkatkan kesejahteraan serta semangat kerja sejajar dengan prinsip Islam yang menyeluruh dan menjaga kesihatan mental. Kesimpulannya, kepimpinan yang beretika amat penting dalam industri makanan dan minuman, bukan sahaja untuk memastikan keuntungan, malah bagi membina organisasi yang adil dan mampan. Pendekatan maqasid syariah bukan sekadar panduan agama, tetapi merupakan kerangka menyeluruh untuk memastikan operasi organisasi memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan.
Kepimpinan yang mengutamakan etika akan membentuk budaya kerja yang lebih sihat, sistem yang lebih telus dan perniagaan yang lebih diberkati. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.